Guys, morning. Hari ni 22 bulan 7 2026. So pagi ni kita settlekan urusan perniagaan dulu. Hari ni kita ada deliver 125 ekor itik. Okay guys, kita hantar JNT TikTok shop. Siapa nak itik saleh boleh tengok aliran form ni TikTok. Lepas hantar itik dapat satu job RM38.5. Nak ambil dalam 6 minit macam tu je. Alright, hantar pun dekat je. Okay. Sudah? Alright. Okay. Turun je kipas, dapat job RM26.80. Murah, tapi tak sampai 5 minit. Nak ambil, lepas tu nak hantar pun dah 15 minit. So kita slide lah. Sementara tunggu job lain tu, kita settlekan je lah. Yang mudah-mudah ni dulu. Walaupun dapat tak banyak, tapi berbaloi lah sebab tak jalan tak jam. Lepas tu dekat. Next job 4 km je. Tak sampai 10 minit. Rasa barang frozen ni. Meng frozen food. Hantar pun tak jauh. So 33.7%. Hari ni banyak job kecil-kecil job jauh. Motor semua. Malas pula saya hari ni. Kayu yang jalan clear je. Nak pergi jauh pun kalau tengok pada keadaan cuaca hari ni. Macam gelap. Nak hujan kan. So main area sini Cyberjaya, Dengkir, KLIA, Bangi, sedalam. Kita dah turunkan minyak tadi. Oh, dia bisnes ni kentang panjang. Kentang panjang tu. Dia berniaga dekat event je, dia cakap. Mantap lah. Dia ada bangunan besar macam-macam gini kan. Buat bisnes kentang panjang. Kita selesaikan 3 job yang kecil-kecil. So kita dapat bonus RM6 lah. Alright. Keluar je pintu kilang dapat job. Tak sampai 5 minit ambil. Saya tak tahu call tak dapat. Tu yang payah sikit tu. Takut dah sampai barang tak kena. Alat dapur Bangi. Tak tahu bawa barang apa ni. Call tak berjawab. Aduh, tapi tak apalah sebab dekat kita terus pergi tengok lah. Alright. 31.90 sen. Hantar pun dekat. Naik saja kita macam tolak susah. Naik. Okay guys, kita dapat job pergi Johor tukar kereta. Transferring. Gearbox tapi tak berat Okay guys, so kita pergi Johor 410.80 sen. Mr. Hong. Bawa apa? Dia ambil apa? Biasa lah. Sampai Johor, Abang Zul kita pasti ajak makan. Abang Zul kulai. Awal sangat. Pagi buta enjin ku hidup, tapi panas teman hidup.